Sekarang ni perasan tak kalau macam kita pergi mana-mana mall ke, dia akan kongsikan, okey nak pasang benda ni, peralatan ni untuk jimatkan, boleh jimatkan elektrik di rumah. Sebenarnya benda tu yang peralatan ataupun mungkin box something ada tak tahu, adakah betul dia sebenarnya ataupun dia akan mitos dia sebenarnya untuk jimatkan elektrik? Bagi saya ni semua hanyalah mitos, sebab dia tak ada betul-betul, kalau kita tengok tak ada lagi proven daripada mana-mana suruhanjaya tenaga lah yang mengatakan device ni betul-betul boleh menjimatkan tenaga. Jadi kita tak boleh lah nak kata nak terberdaya beli pasang Betul. pula kat rumah, silap-silap macam melambung ke ataupun Mhm. pintas satu hal pula kan. Okey, boleh tak kongsikan antara perkakas elektrik yang paling banyak menggunakan tenaga elektrik di rumah? Okey, perkakas elektrik yang banyak menggunakan tenaga di rumah, okey, barang-barang yang ada heating element, okey, kita boleh consider sebagai barang yang sangat kuat untuk menggunakan tenaga elektrik. Sebagai contoh seperti iron, okey, electric kettle untuk kita panaskan air, apa lagi, water heater untuk kita mandi. So apa sahaja barang yang ada menggunakan heating element, kita boleh consider dia sebagai barang yang sangat kuat untuk menggunakan tenaga elektrik. Contoh macam terutama iron lah kan, biasa orang guna Hmm. iron pakai Hmm. pakai sekarang macam malam lah nak gosok sekejap, satu dua helai Mhm. and then tutup, Mhm. and then Betul. dalam setengah jam onkan lagi. Lepas tu itu pun adakah menyumbang sebenarnya bil elektrik? Yes, so kalau kita ikut dia punya kilowatt, so apa sahaja barang yang menggunakan heating element, so kita boleh consider sebagai tenaga yang sangat kuat lah makan elektrik. Untuk barang-barang ni, lagi lama kita guna, so dia punya energy consumption lebih banyak lah. So kalau macam tadi, macam Cik Aida cakap tadi tentang iron. So iron ada heating element, okay, tapi penggunaan dia tak lama. Biasanya macam contoh kita gosok satu helai atau dua helai, lepas tu kita stop. So walaupun dia punya energy consumption dia tinggi, tapi dalam penggunaan yang sekejap, so mungkin dia tak lama lah. Tapi benda tu kita boleh pantau lah, monitor. So apa sahaja barang yang kita rasa ada heating element, so kita boleh minimizekan ataupun kurangkan penggunaan dia.